membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 18 Mac 2025. Penderitaan. Yohanes bab 12 ayat 20 hingga 36. Ada sebilangan orang Yunani, mereka mendapatkan Filipus, lalu berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Yesus berkata kepada mereka, "Sudah sampai masanya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika benih gandum tidak jatuh di tanah lalu mati, benih gandum itu hanyalah benih. Tetapi sekiranya benih itu mati, benih itu akan banyak menghasilkan buah. Hatiku resah. Apa yang akan kukatakan? Patutkah aku berkata, Bapa, jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini? Namun demikian, sebab skim aku datang menghadap saat ini. Bapa, tunjukkanlah kemuliaan namamu. Apabila aku diangkat tinggi di atas bumi, aku akan menarik semua manusia kepadaku." Setelah berkata-kata demikian, Yesus meninggalkan tempat itu lalu bersembunyi daripada mereka. Ini satu tindakan yang pelik. Mengapakah kehadiran kumpulan Yunani membuat Yesus memikirkan kematiannya sendiri? Ini adalah kerana dia sedang memikirkannya dengan keresahan dan ketakutan. Sesuatu tentang orang Yunani telah mencetuskannya. Saya fikir kerana Yesus tahu dan sentiasa mengetahui bahawa membawa Injil kepada dunia orang bukan Yahudi adalah tugas gerejanya. Pelayanan singkat Yesus sendiri ditumpukan terutamanya kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Dengan kehadiran kumpulan Yunani, jelaslah bahawa zaman gereja semakin menjelma. Pelayanan Yesus sendiri hampir berakhir dan ini mengharukannya. Nampaknya kumpulan Yunani ini tidak sempat bertemu dengan Yesus. Tidak menjadi kisah sebab dalam beberapa hari lagi, Yesus akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua, sama ada Yahudi atau bukan Yahudi. Selepas bangkit daripada kematian, Yesus akan mengutus gerejanya dan bangsa Yunani akan mendapat peluang pertemuan mereka akhirnya. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kerana memikul salib demi kami. Amin.